Apakah solat pakai baju ada gambar binatang yang cukup sifat? Hukum pakai baju gambar bernyawa ini makruh di dalam solat. Faham lagi? Gambar anjing, gambar orang jalan kaki, gambar tu imam ngetuk itu siok atas belakang. Faham lagi? Makruh. Kerana apa? Kerana orang akan tengok, orang akan teringat. Nak? Faham lagi? Gambar kucing, dia minat kucing, baju gambar kucing. Orang yang belakang semayang, oh comel kucing ni. Sedangkan dirikan solat, akimi solata li zikri, dirikan solat ingat kepada aku. Mungkin tengok begitu jadi tak teringat. Kerana apa? Kerana Nabi pernah solat dalam keadaan kain lasik Aisyah beli di pasar Mekah gambar burung. Faham? Dan Nabi marah suruh alih. Kerana apa? Mengingatkan aku kepada dia dalam solat. Dalam solat Nabi duk tengok burung, teringat ke burung. Padahal semayang nak ingat Allah. Faham? Batukah kalau kecil dimaafkan kerana kecil. Kadang-kadang logo baju orang brand musang, gambar musang, krokodil. Bang, nampak ada gambar buaya halus sini. Tak, tapi kalau besar atas belakang dia mengganggu orang. Nah, batu dah ulama sebut dalam kitab fiqh makruh pakai baju ada gambar ketika solat. Faham tak lagi? Hak ada tulisan pun makruh juga. Mana yang besar orang boleh baca, yang halus-halus dimaafkan. Sebab bila ada besar tulisan, dia duduk saf pertama, kita belakang dia. Allahu Akbar. Tengok di baju dia, persatuan takut bini wakah tapai. Ada juga. Dah nak ambil duana borang. Jadi lara. Faham tak lagi?